Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk video hari ni saya nak pergi buat pemasangan antena parabolik dekat dengan Tanjung Karang. Rumah yang saya nak buat tu, kalau ikutkan yang dihantar video dekat saya, rumah dia dalam renovation. So tuan rumah situ, tapi saya tak tahu dia tuan rumah ke siapa. Dia kata dia dah ada modem untuk X50 Deco tu, tapi untuk kawasan itu signal tak berapa nak kuat lah. So untuk hari ni saya datang nak buat pemasangan antena parabolik dekat modem yang dia guna tu lah. So nanti kita akan tengok lah situasi selepas pemasangan dan sebelum macam mana. Okay, let's go gang. Saya dah sampai tempat yang saya nak buat pemasangan ni. So rumah ni kalau ikutkan ada lagi taman baru, tapi rumah yang saya nak buat ni dia rumah lama tapi dah kepada renovation yang baru lah. So tuan rumah ni dia sewa rumah ni. Sebelum ni dia kalau ikutkan dia memang dah lama lah follow saya punya YouTube channel ni. Terima kasih banyak-banyak. So hari ni dia mengalami masalah untuk rumah yang saya datang ni lah. Area kawasan sini memang mengalami masalah lah untuk rangkaian saya punya handphone pun. Kadang-kadang dia boleh full bar, kadang-kadang dia tinggal satu bar, kadang-kadang dia E terus. So masalah dia dekat sini lah. Saya akan buat speed test dekat modem yang dia guna ni. Modem yang dia guna ni modem Deco TP-Link X50. So untuk speed test kalau saya tengok sekarang ni memang langsung tak boleh lah. Boleh tapi tak berapa nak kuat lah. Untuk rangkaian yang dia guna dalam modem ni adalah rangkaian U-Mobile. So server jalan tapi speed test memang tak jalan lah. So situasi dalam keadaan yang macam ni, untuk speed dia lambat nak jalan. Untuk speed kita dapat lebih kurang dalam 1 Mbps macam tu, 2, 3, 4, 5. Dia lambat nak naik kepada kelajuan internet dia. Kadang-kadang langsung tak boleh lah ni. So dia datang dia punya okey, dia dapatlah speed tinggi. Datang dia punya ni dia slow. So signal dia kalau situasi dalam keadaan macam ni tak berapa nak stabil. Untuk upload kalau tengok sekarang ni, kalau kita tunggu pun memang rasanya tak tahu jalan ke tak. So masa yang kita ada ni kalau kata nak buat ni, nak tunggu dia speed test ni memang lambat lah. Okay, so kejap lagi kita akan terus buat pemasangan untuk antena parabolik dekat modem Wi-Fi TP-Link X50 Deco ni. Okay, so speed test upload tak jalan. Okay, let's go, jom geng. Sebelum saya nak buat pemasangan antena parabolik ni, saya nak on saya punya modem G10IQ ni dulu. Sebab modem ni yang saya akan guna nanti untuk setting antena parabolik. Sebab saya best setting menggunakan G10IQ. Dan kemudian baru kita akan sambung kepada antena yang kita dah setting daripada G10IQ tu kepada modem TP-Link Deco tu. So untuk sekarang ni saya nak on dulu modem ni apa semua, dan kita akan buat pemasangan untuk antena parabolik. Kejap lagi kita akan test juga modem G10IQ ni dengan SIM card yang sama U-Mobile. Kita akan tengok berapa speed yang boleh dapat. Lepas tu kita akan sambung dengan antena parabolik. So kita buat pemasangan untuk antena dulu. Okay, jom geng, let's go.
Antena parabolik saya dah buat pemasangan. So sekarang ni saya nak cuba try buat speed test menggunakan antena parabolik dengan modem GTN IQ ni. Tapi sebelum tu saya nak cuba try buat speed test dulu, nak tengok boleh dapat buat speed test tak dengan modem GTN IQ ni sebelum saya setting antena ataupun sambung antena kabel tu. Sekarang ni kalau ikutkan memang tak boleh nak buat speed test. Kalau tengok saya nak buat speed test ni pun tak jalan, memang problem lah untuk kawasan sini. So saya nak sambung antena parabolik ni dekat modem GTN IQ tu dulu, dan nanti kita akan setting antena tu. Sambung je antena parabolik terus dapat kepada signal untuk rangkaian 5G. So jomlah kita try setting dulu, dapatkan kedudukan yang paling cantik lah untuk signal. Lepas tu baru kita try buat speed test. Alright, jom. Untuk signal rangkaian 5G ni saya dah setting. Kalau tengok bacaan signal dah menarik. Okey. So untuk signal yang saya dapat ni memang, kalau tengok daripada signal sini memang cantik lah dia punya signal. Tapi yang problem dia sekarang ni, bila saya try buat speed test untuk rangkaian 5G dia ni, duk nampak traffic jam. Signal dah cantik, dah dapat kepada signal yang hijau. Hijau tu bermaksud tower tu memang dekat lah. Tapi kalau tengok dalam map macam jauh. Mungkin ada tower yang terlindung ataupun tak terlindung tu dia dapat yang cun. Tapi dalam keadaan yang sama sekarang ni, kalau kita tengok upload tu dia dah mula tinggi daripada download. Bermakna rangkaian 5G untuk tower yang saya tembak ni, kemungkinan tower dia ni traffic jam lah. So apa yang perlu saya buat sekarang ni, saya nak cuba cari tower lain. Sekarang ni tower 5G dia tower 408. Saya nak cuba try setting ke arah lain. Untuk tower yang sekarang ni saya setting kepada signal. Kalau tengok signal yang tadi lebih cantik. Tapi tower yang sekarang ni kita jumpa PCI 5G ni dengan 420. So nampak tu atas tu 420. So kita akan cuba try buat speed test dengan tower 420 ni dengan modem GTN IQ ni. Sebelum kita tukar kepada kabel tu kepada rangkaian yang orang kata dekat modem TP-Link Deco tu. So untuk 5G sekarang ni tower 420 ni kalau kita tengok memang okey lah, tak ada masalah congest apa semua. Speed dah lebih daripada 100 Mbps tu memang dah cukup champion. So download pun boleh capai hampir-hampir ke 300 Mbps. Dan sekarang ni untuk upload pula, kalau tengok dekat sini upload pun dah memang orang kata speed dia memang dah cekang lah. Untuk kegunaan tu dah tak ada masalah sangat. Download pun dah okey, upload pun dah okey. Speed dalam keadaan yang macam ni memang dah cukup okey. So kita akan cabut antena parabolik ni dan sambung kepada modem. Untuk modem TP-Link Deco ni dia ada port untuk antena. Kalau kita tengok dekat sini, port antena dia tu ada dekat belakang. Kena buka cover tu baru kita jumpa lah dia punya penutup tu. So problem dia kalau kata modem TP-Link Deco ni, kalau kata kita nak sambung antena parabolik, kita kena ada satu adapter dia. Sebabnya kabel yang saya buat kebanyakan semua kabel lah, semua kabel dia akan ada satu konektor jenis yang ada pin dekat dalam ni. Kalau tengok dia ada pin ataupun jarum kat dalam. Modem ni dia dah siapkan dengan SMA dia, tapi dia ada jarum. Tapi memang kita tak boleh nak sambung lah. So kita kena ada konektor yang jenis kosong dalam, tak ada pin depan belakang, dan kita sambung kepada adapter dia. Sebab kalau kata kita guna direct je memang tak boleh sambung, sebab pin dengan pin bercantum.
Antena parabolik ni saya dah sambung dengan modem TP-Link ni. So sekarang ni saya akan cuba buat speed test. Kalau kita tengok lepas saya dah sambung dengan antena parabolik ni, bila saya buat speed test, nampak internet dia bukan semakin kencang, dia semakin slow. Dia semakin slow. Kalau tengok dekat sini, kita nak buat speed test ni memang tak boleh. Sedangkan kalau kita tak pakai antena tadi, boleh buat speed test. So kalau kita dah pasang antena ni, speed dia lagi teruk. So bermasalah juga bila kita dah sambung antena dekat modem TP-Link Deco X50 ni. So bagi yang tak tahu, kemungkinan akan pening lah. Kenapa bang saya dah sambung antena parabolik, speed saya makin slow? So punca dia senang je. Modem ni dia ada function untuk kita sambung antena, tapi dalam kita sambung tu, kita kena on dia punya external antena tu, baru dia dapat baca kepada signal external antena. Macam dalam keadaan sekarang ni, dia baca kepada internal antena. So external antena tu kita sambung, tapi dia masih baca kepada internal antena. Untuk masalah ni, kita kena set dulu dekat web UI dia, dan kita akan set kepada external antena lah. Kejap lagi saya akan tunjuk cara dia. So untuk speed test dia, kalau tengok sini, download dengan upload memang slow lah lepas kita dah sambung antena. Kalau tak nak masuk ke web UI, kita boleh masuk ke app TP-Link punya modem ni lah. So dekat bahagian sini lah, kita on kepada external antena. So kita save. Sekarang ni dia dah baca kepada external antena, dan kita tekan next dan kita finish lah. So dia dah baca kepada external antena. Ni saya pinjam telefon tuan rumah. Handphone tuan rumah ni dia dah download dah app untuk TP-Link punya Deco ni. Handphone saya tak ada. So dekat bahagian sistem sini, bolehlah kita nampak dia dah baca kepada rangkaian 5G. Tadi saya check dekat sini, saya nampak 4G. So dia dah naik kepada signal 5G NSA. Kalau nampak dekat sini lah. So kalau tak nampak lah. Okay, so dia punya bacaan signal dia sama macam tadi kita dah setting antena. Okay, sekarang ni kita akan cuba try buat speed test dengan menggunakan modem TP-Link Deco yang kita dah sambung antena parabolik. So kita tengok bacaan signal dia macam mana, dia punya server dia dah jalan cantik. Dan untuk speed test, kita dah boleh dapat speed lebih kurang dalam 300 lebih. So dah tak ada masalah. Biasanya kita kena on dulu external antena tu, barulah dia boleh baca kepada external antena. Kalau kita pasang antena parabolik saja, main sambung-sambung, bagi yang tak tahu tu, dia sambung-sambung, dia akan cakap kata antena parabolik problem lah. So problem dia sebenarnya cara kita buat pemasangan dan setting. Baru kita akan dapat dia punya signal dia yang tepat dan bacaan signal dia yang cantik. So dah tak ada masalah. Kejap lagi saya akan bagi tuan rumah test. Guna wifi. You can play YouTube with fantastic. Immediately. Tengok you punya video lah. Okay oh. Okay lah. Tak, polisible. Ui, not bad. Pakai wifi 24 ke 5G je? I also don't know. I put auto. The guy asked me to use auto. Okay lor, can get man. But they cannot even do anything. Okay lah. 250. Speed dia. Cool. Sebab modem ni dia kena manual. Kita dah sambung antena, kita kena set kepada external. Kalau kata bawa modem ni ke tempat lain, kena set balik internal. Nanti dia kalau dia semua ni kena. Okey, abang tuan rumah tu dengan tuan rumah tu dah test, so dah tak ada masalah. So antena parabolik kita dapatlah kepada rangkaian 5G dengan sambungkan kepada modem TP-Link X50 Deco tu.
So dah tak ada masalah lagi untuk kawasan ni. Nanti minggu depan dia orang akan pindah, dia orang akan gunalah modem wifi tu. So modem wifi tu dia orang pun kata nak letak kat sini. Kemungkinan dia orang pun duduk sini tak lama, tak tahu lama tu berapa lama. Kemungkinan 2028 kot dia orang kata nak pindah. Okay, so selesailah tugasan saya hari ni dekat area, dekat kawasan Tanjung Karang sini. So kalau kata yang mana yang ada masalah macam ni, boleh cari saya. So kalau kita tengok sekarang ni untuk bacaan signal daripada signal 5G yang saya cuba dapatkan tadi, jarak dia daripada sini lebih kurang kalau tengok macam jauh juga. So untuk jarak tower 5G ada lebih kurang, rasanya paling dekat rasa 2 kilo lebih kot. Yang ni jauh ni. Yang ni jauh. Saya rasa saya tembak yang dekat area sini lah. Area sini jarak dia lebih kurang dalam 2.8 km. So tak ada masalah lah. Tapi 2.8 km ni kira okey lah. Tadi mungkin tower yang jauh tu ada 2 tower. So tower yang mana satu saya tak pasti lah. Alright lah, okey lah, tak apalah. So yang mana yang nak cari saya, boleh pergi dekat saya punya ruangan description tu. Ada saya punya nombor telefon. Yang mana komen minta nombor telefon tu, tekan je dekat tajuk video ni. Nanti dia akan keluar lah saya punya nombor telefon. Okay, yang mana yang baru saja masuk saya punya channel ni, boleh klik subscribe saya punya channel. Dan boleh juga pergi dekat saya punya TikTok dan Facebook saya. Boleh follow saya dekat sana. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Saya pun nak masuk makan kejap. Tuan rumah dah sediakan makan. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem.